Okay guys, so hari ni aku nak review kasut. Dah tengok video aku tadi? Jom, sebelum tu anda digalakkan untuk like, comment and subscribe. Yang penting subscribe. Okay, ingat tak video yang aku dulu pasal Saucony? Sekarang aku dah jual Saucony tu. So ini adalah proper shoes yang aku beli. Okay, antara proper shoes lah. Sebelum ni aku ada sejarah. Mula-mula aku lari, aku pakai kasut futsal. Yang tu kau boleh tengok dekat video yang satu lah. And then aku pakai kasut tahap apa. Okay, end up aku spend duit untuk beli jenama-jenama yang terkenal untuk aku terus berlari dan terus istiqamah. Okay, without further delay, aku nak cerita kat korang pasal kasut yang aku pakai ni dah hampir around 100 km banyak. Dan ya, untuk korang runners yang pace 4-5, memang ini korang punya gear yang patut add dekat Strava korang. Dan yang penting follow Strava aku, Faisal Shukri. Sorry iklan. Dan korang tengok dia punya colour shining. Okay, colour untuk model ni adalah bernama Safety Yellow Black. Okay, bercahaya. Kalau aku pakai baju kuning, headband kuning, wristband kuning, so memang stylo lah. Okay, yang kedua, sizing yang aku pakai ni adalah sizing 7.5 UK. Okay, 7.5 UK ni dia ada Euro 42, US 8.5, CM dia 26.5. Yang penting original. So banyak sekarang ni dah ada kopi. So korang boleh pergi kat channel brother ni, aku baru tengok tadi, dia buat perbandingan sama ada ori ataupun local. Apa lagi aku cerita? Banyak aku cerita sebenarnya. Aku pakai Saucony Endorphin Speed 4. Ada review jujur aku perlu bagi tahu, dan ada yang review yang perlu aku rasakan best. Untuk midsole adalah kita punya tapak tengah International Carbon, dan tapak luar ada outsole, dia menggunakan rubber. Okay, so outsole dengan midsole ni sangat-sangat menarik lah untuk Magic, bukan Meta Magic. Yang penting korang kena tahu korang punya tapak kaki. Macam aku jenis yang wide sikit, tak berapa wide lah, tapi aku boleh pakai. Walaupun orang kata narrow, tapi sebenarnya okey. Tapi yang kalau kau betul-betul wide tu, jangan paksa dirilah. Okey, kena tahu foot size korang. Okey, yang penting berat dia hanya 212 gram. Dan sekarang ni aku tengah tengok promo. Tadi aku baru tengok check website. Berharga around kan dia dapat tu lebih. So kau kena beli. Sebab tu 400 lebih sekarang ni. So agak sana tu lebih. So aku beli pun harga range juga tu lah. Kita boleh gelar dia sebagai super trainer, sebab setengah orang cakap shoes untuk race. Okay, tapi aku pun dah lenjan sebenarnya. Tapi ya, sedap. Daily pun sedap, race pun sedap. Tapi recovery tak boleh lah, sebab dia carbon plate kan. Recovery tu macam kena cushion yang tebal. Itu kasut lain lah. Yang penting yang sedap buat ni untuk speed macam interval, tempo, okay, leg ataupun threshold yang aku boleh buat menggunakan speed shoes ni. So feedback aku pakai selepas 100k ni, yang aku boleh cakap memberikan aku kelajuan yang maksimum. Tetapi cushion dia tak boleh menang dengan Saucony. Saucony aku respect dunia balancing betul-betul in. Untuk yang ni bukan tak balance, tapi dia kau terasa dia punya tak balance je lah. Untuk tapak ni, hasil tapak kaki aku lah selepas 100k. Dan punya stack dia dalam 40mm lah, stack height dia. Pace 45 ni untuk mampu otot korang lah, mampu tampung lantunan actual carbon plate ni. So kalau korang beginner tu tak digalakkan lah, tak sesuai lah sebenarnya. Cushion dia pun FF Plus Turbo, dan dia breathable. Okay, bagi bernafas korang punya kasut waktu berlari. Dan macam aku cakap, colour dia dengan shining, dan lace dia pun ok walaupun nampak simple. Dan pada aku kasut kuning ni sangat-sangat safety untuk pencahayaan lantunan, selain kau kena pakai kau punya blinker. Dan sebenarnya depends dengan banyak dia punya perbezaan dia, tapi satu je lah cushion lah.
Cushion je yang paling penting. Lain semua speed cantik. Dia tak ada dah nampak kaki kau terangkat sangat. Macam aku dah biasa pakai, dia still dia memberi impact lah jugalah. Macam nylon plate Saucony pun memberi impact juga. Cuma balancing dia kurang sikit. Tapi ini okay. Kau tengok full carbon plate dia, pada aku sangat-sangat berpatutan. Dan aku tunjuk ke korang dia punya, kalau kau boleh nampak dia punya kat runrepeat.com. Nanti aku selektkan beberapa video. Dia punya bouncing dia superb dia. Top 3 in road running shoes top 4 in acid running shoes, top 30 most popular running shoes. Popular kat ni. So ada pro and cons dia. Macam aku cakap, cons dia limited stability memang out. Okay, not best energy return, and then narrow fit. Itu sajalah. So yang lain korang boleh try sendiri, ataupun kau boleh check out dekat aku punya TikTok, Lebah Fahmi Slate. Itu saja. Aku tak pandai sangat review, tapi aku beritahu apa yang aku study sikit lah. Depan aku ni ada macam detail, so aku kena tengok. Okay, sangat-sangat best. Aku alhamdulillah dah setahun aku dah mencuba kasut daripada bawah ke atas. So ini adalah kasut yang paling best pernah aku pakai, dan korang kena beli untuk mencuba layan kau. Dan so ini hasil dia. Sebelum tu aku promote sikit, kalau korang ada kotoran yang degil, korang boleh beli sneaker cleaner ni dekat TikTok. Yang penting korang teruskan berlari, istiqomah, jangan malas, ambil kasut, lari. Gunakan hashtag #JomRunJump, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Lebah Fahmi Slate. Aku ada sediakan juga review pasal aku berlari untuk korang alert, ataupun korang tahu macam mana aku nak ataupun nampak review ni dengan lebih dekat. So aku rasa itu saja. Nanti panjang sangat korang tak tengok. Perbezaan aku pakai sebelum ni adalah Saucony and pun Speed 4, iaitu nylon plate, tapi kali ni full carbon plate. Beza dia of course lebih keras dan lebih padu. So aku upgrade sedikit lah kiranya dari segi cushion, agak sedikit kurang, dan stability pun agak sedikit kurang compare to Saucony So ada sus so far aku tak pakai lagi, tapi dengan Nike pun Saucony the best cushion. Anyhow, color Magic Speed ni memang betul shining, betul. Okay, pada aku kasut Magic Speed 6 kali ni memang terbaloi dan sangat-sangat membantu aku untuk terus mengejar pace yang terbaik. So aku akan gunakan untuk race yang pertama aku dan tahun ni juga. Let's go. Lebah LE BAH 5, Lebah 5.